Panas balik kes Dai Syed ni selepas Mahkamah Tinggi Shah Alam dah perintahkan dia dipenjarakan serta-merta lepas mengekalkan sabitan dan hukuman rogol Mahkamah Session 23 Januari lalu. Penghakiman 77 muka surat Mahkamah Session pun dah tersebar dan modus operandi DS pun terbongkar. Dengar sini bagi faham. Modusnya mudah je sebenarnya. Sebab DS tinggal dekat Shah Alam, dia DM mangsa yang upload video tengah jalan-jalan di ICT Mall. Mangsa excited lah sebab DM datang dari selebriti pendakwah, terus reply. Dari situ mereka mula berchatting. Banyak kali DS ajak jumpa. Konon nak bantu mangsa rawat kemurungan. Mangsa yang naif percaya. Dari sembang dekat kedai makan, akhirnya termakan helah dan dibawa balik ke rumah. Apa yang DS buat tu ajak chatting dan kemudian jumpa di luar, jika dilakukan terhadap kanak-kanak, merupakan satu kesalahan child grooming di bawah Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak 2017. Mangsa berumur 23 tahun. Tapi sebab latar belakang orang kampung dan ada masalah kemurungan teruk, kelemahan dia dieksploitasi. Bayangkan anak-anak kita yang lebih naif. Mereka jauh lebih berisiko. Sebenarnya, ramai anak-anak kita jadi mangsa sebegini, tapi mungkin rahsiakan atau kadang-kadang tak cukup bukti nak dakwa pelaku. Mak ayah, cuba fikir sekejap. Ada orang jahat kat luar sana tunggu masa je bila mereka tengok kehidupan anak kita di media sosial. Pastikan anak-anak kita bijak, alert dan selamat di alam maya. Jangan sesekali biarkan mereka jatuh ke mulut buaya. Mak ayah faham sesuatu?